Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, waktu minggu ni aku ada balik kampung lagi. Macam biasalah, balik cuti lama sikit. Okey, macam biasa aku bersorangan. Kita cari spot-spot haruan. Okey, kita round tengok area kampung ni macam mana. Kan, minggu ni pun mungkin cuti lama sikit. Tengoklah, try cari manis-manis kan. Okay. Pada yang dah like dan komen channel aku, terima kasih banyak. Dan pada yang belum, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Ok, hari ni kita main pot macam biasa. Kita cari pot-pot bendang. Kalau tak ada, kita pergilah cari tengok parit-parit mana-mana, parit sawit ke, tepi sungai ke. Tapi target kita ikan haruan lah. Kalau dapat target lain tu, alhamdulillah, bonus. Ok, macam biasa aku sekarang ni aku dah dekat kampung. Ok, kalau tengok tu dia, padi dia pun dah start lah. Ok, tadi kat situ dia pun dah tengah tu pakai drone racun tadi. Tak sempat nak rakam. Ok, aku pun dah lah. Sekarang pun kalau ikutkan pun jam pun dah pukul 8.50 lebih dah ni. Kat pukul 9 dah ni lewat. Tapi alhamdulillah ni cuaca agak redup sikit. Semalam hujan, harap-harap hari ni tak hujan lah. Dan juga aku harap semoga ada hasil yang baik. Terus diberikan kesempatan untuk strike lagi. Semoga hasil ni lebih baik daripada hasil-hasil sebelum ni. Ok, jangan lupa, tanpa buang masa, jom kita pergi casting dulu. Dan ingat, rezeki Allah punya, kita usaha saja untuk cari dia. Ok, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Tu dia geng, pakai drone racun, pakai drone. Syok tengok kan, teknologi. Ok, lagi kita sambung. Ok geng, macam biasalah setup aku. Pagi ni kita main pakai soft rock dulu. Kita rumput berkapet ni, ada hasil. Nanti setup aku pakai akan ada dalam description. Ok, jom kita mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hujan ni, sampai malam. Dah kampung tengah hari ni, nak turun petang. Kali dapat lena, habis sampai ke petang. Hujan pun malam. Lama tak hujan. Harap ayak naik ni adalah hasil yang menarik, adalah hasil lebih baik. Saya sepadu-padu harap InsyaAllah. Macam ada anak-anak tu, macam ada anak-anak.
Okay geng, kita sambung. Fish on geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Ini geng, fish on pertama untuk pagi ni. Alhamdulillah. Walaupun tak ada kan, janji ada. Okay, kita sambung. Allahu Akbar. Tak lekat. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Kita sambung. Size, tak lekat pak. Tarik bertahan. Size, try lagi. Harap dia mau ambil ni. Kita sambung. Oh dah lah. Okay. Alhamdulillah. Kedua. Nanti yang tadi sikit alah corot. Cucurut je. Lepas besar dia ganti curut. Okey, saya sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan ketiga. Alhamdulillah kan. Besar sikit. 3 kali tadi dia ambil. Dekat. Okay ya.
No soft rock, solid hook, dua-dua duduk dalam. Okay, kita sambung. Oh, lagi. So, aduh, kita try. Ini betul-betul curut ni, geng. Really curut. Ni kita tarik. Okay, bye-bye. Okay, kita sambung. On, geng. Oh, sempat dah rakam. Balah depan muka. Saya tak pasang. Tapi boleh lah kan. Alright. Okay, kita sambung balik je, geng. Allahuakbar. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Allahuakbar. Dah pukul 1 suku tengah hari. Balik dah. Cuaca panas sikit lah ni. Alhamdulillah lah tak hujan. Dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk strike lagi. Aku dapat dalam 3 ekor kot rasanya. Satu spot tadi tu aku tidak boleh dapat banyak. Boleh 5-6 ekor. Saiz pun okey-okey kot. Tapi banyak kali lucut. Okay, dan aku berjaya mendaratkan dalam 3 ataupun 4 ekor katalah. Aku pun tak ingat lah. Pasir alhamdulillah masih diberi kesempatan. Dan aku ingat sampai takat ni je lah kot video aku hari ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Pada yang dah like dan share channel aku, terima kasih banyak. Dan pada yang belum, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Ingat rezeki Allah punya, kita usaha saja untuk mencari je. Okay, Assalamualaikum. Later that same evening. Assalamualaikum dan selamat petang, geng. Alright, petang ni kita turun lagi. Cuaca seriak hujan ni. Tadi hujan lebat kat sejam juga. Ok, petang ni aku turun main dekat-dekat lah. Cari pot dekat-dekat tengok macam mana. Harap-harap ada hasil, ada manis-manis. Harap-harap ada lagi, diberikan lagi kesempatan untuk strike. Ok, tanpa buang masa, jom kita casting dulu. Ni pun hujan macam turun balik ni. Alamak, harap-harap berhenti lah. Depan sana cerah. Ok, jaga apa aku adik lain. Alright, Assalamualaikum.
Alright, jadilah kan. Okay, bergambar aku dua apa-apa. Alright, kita sambung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Adalah 2 ekor. Okey. Kita sampai rumah dah. Tahu dulu. Dah sejam lebih ya. Okay. Alhamdulillah sudah 2 ekor. Sekok tu agak besar juga lah kan. Saya sedap lah kalau saya menang. Ok, aku pernah lecun dah ni. Tapi kat rumah tak hujan. Dia dah gelap lah. Oh, ini padu ni kalau turun ni. Oh, tu dah sampai lah. Ok, terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ingat rezeki Allah punya, kita usaha saja mencari. Ok, jumpa lagi nanti. Bye bye. Assalamualaikum.